Assalamualaikum, salam sejahtera, salam maju Johor dan salam dinamik Pasir Gudang. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Fokus utama edisi kali ini. Datuk Bandar santuni mangsa banjir di PPS Cahaya Baru. Datuk Bandar prihatin turun padang sokong peniaga Bazar Ramadan. Bubuh lambuk perdana dan program Ihya Ramadan memeriahkan Pasir Gudang. MBPG dekati komuniti dalam majlis tadarus dan iftar jama'i. Datuk Bandar Pasir Gudang rapatkan hubungan industri dalam walkabout cukai harta. Bersama saya Syahira dalam Buletin Dinamik edisi Mac 2025. Taburan hujan lebat yang berterusan sejak beberapa hari telah menyebabkan beberapa kawasan di Pasir Gudang dilanda banjir, mengakibatkan penduduk terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Keprihatinan terhadap mangsa banjir terus menjadi keutamaan Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Yang berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin, Datuk Bandar Pasir Gudang telah turun padang menyatuni mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara Cahaya Baru bagi meninjau keadaan mereka serta memberikan sokongan moral. Dalam lawatan ini, Datuk Bandar beramah mesra dengan mangsa banjir serta menzahirkan keprihatinan terhadap kebajikan mereka. Turut hadir yang berbahagia Tuan Muhammad Masni bin Wakiman, Pegawai Daerah Johor Bahru bersama Ahli Majlis MBPG dan penghulu yang turut memberikan sokongan moral kepada mangsa yang terjejas. Selain meninjau keadaan mangsa banjir, MBPG turut memastikan aspek kebajikan dan keperluan asas di PPS sentiasa terjaga bagi memberikan keselesaan sepanjang tempoh pemindahan. Pusat Pemindahan Sementara Cahaya Baru kini menempatkan mangsa banjir yang dipindahkan susulan kenaikan air di beberapa kawasan sekitar Pasir Gudang. Petugas keselamatan dan pihak berkuasa tempatan terus bersiap siaga dalam memastikan keselamatan dan keperluan mangsa terjamin. Berita seterusnya, suasana meriah di Bazar Ramadan sekitar Pasir Gudang bukan sahaja menjadi tumpuan orang ramai mencari juadah berbuka, tetapi turut mendapat perhatian Datuk Bandar yang turun padang bagi menyatuni peniaga dan pengunjung. Yang berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin, Datuk Bandar Pasir Gudang meluangkan masa mengunjungi Bazar Ramadan Jalan Bandar, Bazar Ramadan Taman Air Biru dan Bazar Ramadan Jalan Senar dalam usaha mengeratkan hubungan dengan masyarakat setempat serta memberikan sokongan kepada peniaga kecil. Dalam lawatan ini, beliau bukan sekadar membeli juadah sebagai tanda sokongan kepada peniaga tempatan, malah turut beramah mesra dengan pengunjung dan mendengar sendiri luahan serta harapan mereka. Sebagai tanda kebersamaan di Pulau Ramadan yang penuh keberkatan, beliau juga berbesar hati mengagihkan makanan kepada orang ramai yang hadir, mencerminkan semangat keprihatinan dan kasih sayang dalam komuniti. Mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Bandar Pasir Gudang kerana sudi datang buat lawatan dekat Bazar Jalan Bandar ni lah. Jadi saya harap kita di bulan puasa, bulan Ramadan ni berkongsi-kongsi rezeki sama-sama atas support Datuk Bandar dan juga tim. Terima kasih kepada Datuk Bandar kerana menyediakan tempat dan juga peluang kepada kami peniaga di sini untuk mencari rezeki lebih untuk menyambut Aidilfitri pada hari ini. Terima kasih kepada pihak MBPG kerana menyediakan tapak Bazar Ramadan yang berdekatan dengan kejiranan saya. Semoga usaha ini dapat diteruskan di masa-masa akan datang. Okey. Kita beralih ke berita berikutnya. Ramadan bukan sekadar bulan ibadah tetapi juga waktu untuk memperkukuh perpaduan dan menyemai kasih sayang dalam komuniti. Sejajar dengan semangat ini, MBPG telah menganjurkan pelbagai program bermakna sempena bulan Ramadan, menekankan nilai kebersamaan, semangat gotong royong dan kebajikan masyarakat pada 16 Mac 2025. Majlis ini turut diserikan dengan kehadiran Datuk Bandar Pasir Gudang, Yang berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin bersama Setiausaha MBPG, Yang berbahagia Puan Nurul Ashikin binti Haji A. Jabbar serta pemimpin-pemimpin setempat. Program Bubuh Lambuk Perdana Pasir Gudang 2025 berlangsung di Masjid At-Taqwa, Taman Kota Masai dengan pelibatan pelbagai pihak termasuk 24 zon ahli majlis MBPG, usahawan Retot MBPG, Lotte Chemical Titan Sendirian Berhad, Majlis Belia Negeri Johor, Balai Polis Pasir Gudang serta beberapa masjid dan komuniti setempat.
Program ini bertujuan memperkukuhkan hubungan masyarakat sambil menghidupkan tradisi penyediaan bubur lambuk sebagai simbol perpaduan di bulan Ramadan. MBPG turut merakamkan penghargaan kepada para penaja termasuk Masjid At-Taqwa, Lotte Chemical Titan Sendirian Berhad, Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, Yayasan Pasir Gudang, Meridian East Sendirian Berhad dan banyak lagi syarikat korporat yang turut menyumbang kepada kejayaan program ini. Pada hari ini kita mengadakan majlis memasak bubur lambuk bersama Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Rasa gembiralah pada tiap-tiap tahun kita dapat join program ni dan seronoklah dapat kenal dengan semua orang. Berasa banggalah dengan program bubur lambuk Ramadan yang pihak MBPG bagi menjemput dan mempersilakan kita dan wakil-wakil zon daripada Pasir Gudang. Saya sangat bersyukurlah kerana Datuk Bandar bagi peluang dekat pihak Balai Polis Pasir Gudang untuk menyertai program ni, kerana kita dapat mengambil kesempatan untuk memberi makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Untuk harapan kami berharap kami dapat bersama-sama untuk menjayakan lain-lain program pada tahun-tahun akan datang. Harapan kami untuk tahun depan buat lagi lah dan seterusnya lah. InsyaAllah kami akan bagi komitmen yang sepenuhnya lah untuk support buat benda-benda yang baik ni kan di bulan puasa. Untuk kepada kawan-kawan yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada pihak penaja, kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak MBPG, pihak masjid dan yang seangkatan dengannya. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga program seperti ini akan berlangsung lagi di tahun-tahun seterusnya, di mana kita boleh mengumpulkan lagi ramai jemaah, ramai masyarakat untuk menghadiri program-program yang sebegini. Jadi dengan itu saya sudah... Selain itu, dalam usaha menyantuni golongan yang memerlukan, MBPG turut mengadakan program kebajikan sepanjang bulan Ramadan. Datuk Bandar Pasir Gudang bersama SWM Environment dan Puspanita MBPG telah menyantuni golongan asnaf di Jalan Pulasan dan Jalan Delima, Taman Kota Masai. Sebanyak 50 kotak bakul makanan telah disumbangkan kepada keluarga yang memerlukan sebagai tanda keprihatinan terhadap mereka yang kurang berkemampuan. Program ini diharap dapat meringankan beban asnaf serta membawa kegembiraan kepada mereka dalam menghadapi bulan Ramadan. Selain program kebajikan, pada sebelah malam MBPG turut mengadakan program Ihya Ramadan 1446 Hijrah bagi menyemarakkan lagi suasana Ramadan. Para hadirin turut berpeluang menyertai majlis berbuka puasa, solat tarawih dan moreh bersama jemaah. Bertempat di Masjid At-Taqwa, Taman Kota Masai, program ini dianjurkan dengan kerjasama Ahli Majlis Kota Masai 3, JKPZ Kota Masai 3 dan Jawatan Kuasa Masjid At-Taqwa. Majlis ini dirasmikan oleh Datuk Bandar Pasir Gudang, Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsuddin dan diteruskan dengan segmen tazkirah oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafizah bin Maknur. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada para penaja yang sudi menaja program kami pada hari ini. Semoga sumbangan daripada tuan-tuan diberikan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka juga untuk saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid At-Taqwa Kota Masai selaku tuan rumah bagi program Ihya Ramadan pada tahun ini. Semoga jasa tuan-tuan diberi balasan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada itu, Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga masa untuk memperkukuh hubungan sesama insan serta mendekatkan diri kepada Al-Quran. MBPG terus memperkukuhkan semangat ukhuwah dan penghayatan Ramadan melalui majlis tadarus, khatam Al-Quran dan iftar jama'i yang berlangsung di Masjid An-Nur, Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang. Majlis yang berlangsung bertujuan untuk menyemarakkan kecintaan terhadap Al-Quran serta mengeratkan hubungan dalam kalangan warga MBPG dan komuniti setempat. Dalam kesempatan ini, Datuk Bandar turut menyampaikan sumbangan kepada pihak masjid sebagai tanda sokongan terhadap usaha memakmurkan rumah Allah dan memperkasa peranan masjid dalam komuniti. Majlis diteruskan dengan tazkirah Ramadan yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Amir bin Muhtaram menyentuh tentang kepentingan menghayati ibadah puasa serta kelebihan memperbanyakkan amalan soleh di bulan yang penuh keberkatan ini. Suasana iftar turut diraikan bersama-sama, mencerminkan semangat kebersamaan dalam komuniti. Di samping itu, pembangunan bandar yang mampan bukan hanya bergantung kepada infrastruktur moden, tetapi juga kepada komitmen setiap pihak dalam melaksanakan tanggungjawab mereka.
Majlis Bandaraya Pasir Gudang terus mengiktiraf komitmen industri dalam menjelaskan cukai harta menerusi program Walkabout Cukai Harta bersama Datuk Bandar. Dalam program ini, 3 pegangan perindustrian menerima anugerah Industri Cemerlang Cukai Harta 2024, manakala satu lagi dianugerahkan pengiktirafan khas atas usaha melestarikan alam sekitar. Program ini menyaksikan Bahru Stainless Sendirian Berhad, Dialog Terminal Langsat Sendirian Berhad dan MSM Malaysia Holding Berhad menerima anugerah Industri Cemerlang Cukai Harta 2024 sebagai penghargaan atas komitmen mereka dalam menjelaskan cukai harta. Sementara itu, Malaysia Marine and Heavy Engineering Sendirian Berhad dianugerahkan Industrial Toward Johor Green Deal atas usaha mereka dalam melaksanakan operasi yang lebih mesra alam. Menurut Datuk Bandar, anugerah ini merupakan penghargaan kepada industri yang bertanggungjawab dalam pembayaran cukai harta. Keprihatinan mereka bukan sahaja menyumbang kepada pembangunan bandar, malah meningkatkan kesejahteraan komuniti Pasir Gudang secara keseluruhan. Paparan itu mengakhiri perkembangan Buletin Dinamik bagi edisi Mac 2025 kali ini. Saudara, izinkan saya berkongsi, Aidilfitri bukan sekadar perayaan tetapi juga tanda kesyukuran. Raikan dengan gembira, hulurkan kemaafan dan eratkan persaudaraan. Saya Syahira, teruskan menonton Buletin Dinamik edisi akan datang. Jangan lupa dengarkan Radio Dinamik Pasir Gudang melalui laman sesawang MBPG atau di aplikasi Radio Garden. Layari siaran YouTube MBPG TV bagi perkembangan lanjut. Buletin Dinamik Pasir Gudang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Majlis Bandaraya Pasir Gudang mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga Syawal Membawa kebahagiaan dan keberkatan kepada semua. hati-hati. Pulang ke kampung, semoga selamat sampai ke destinasi. Semoga selamat sampai ke destinasi.